Okey, right. Kita tengok apa ada untuk offer kereta Honda. So sekarang ni kereta Honda ni pada bulan Ogos komesion dah rebate kat sini Berapa rebate komesion dia ada kat sini. Tuan tengok ni untuk bulan Ogos. Kita akan bagi rebate dan juga komesion. Jangan lupa follow Telegram keretaahmad.com website saya 0163333676. Kita punya handphone Boleh WhatsApp sana. Okey, FB, TikTok, Live, YouTube ataupun Telegram. Kita banyak update dekat Telegram sana. Tuan boleh tengok. So, jangan scam. First of all, tuan berurusan dengan saya, Mak Auto ni. Untuk Honda August kali ni, kita ada rebate dan juga commission. Yang penting tu, kita jangan scam dengan menipu lah. Maknanya transaction tu kena betul lah. Jangan orang kata sekejap ada payslip, sekejap tak ada payslip. Mana information kita nak tahu tu, gaji bersih berapa, secret sitos tu, semua kena betul lah. Jangan scam atau menipu kita tu masalah itu. So jangan submit ke lain essay at the same time kan. Submit sana, submit sini pun masalah kita. Kan kita orang kata jangan submit lain tempat pada waktu yang sama So kita fokus pada ready buyer saja. Maknanya betul ready buyer, betul-betul waktu terdekat nak beli. Bukannya orang kata saya pun tak tahu bang nak ambil 5 seater ke, 6 seater ke, 7 seater ke. Kita jam. Kita maknanya you dah tahu betul-betul model apa you nak. City V spec. Contoh. Dah tahulah model apa yang nak. So orang kata waktu terdekat nak beli kereta, dah kena pasti kereta pun nak, boleh berurusan dengan kita. And then jangan suka-suka cancel ni. Maknanya kalau cancel tu, contoh kena buang kerja ke, ataupun ada emergency tak boleh helak ke, itu tak ada masalah. Tapi janganlah menipu. Maknanya kalau anda kata, tapi kalau anda kata saja submit, saja nak cancel, saja submit, saja cancel, jangan buat perangai macam itu, menyusahkan banyak pihak. Boleh faham So sini untuk saya Ahmad Autos ni, kita cerita rebate dan commission to you all. Rebate pada bulan Ogos ni. Jom kita tengok rebate apa yang ada untuk bulan Ogos. FB page, TikTok, YouTube, Telegram. Kita tengok model apa. Okey, sini ada WRV. Dia dah tak ada. Cuma ada SRS Petrol saja tinggal 16,000. SRV Aspect, sorry, SRV Aspect 6,000 tambah 2,000 H2H. Mana kalau ada kereta Honda tu, dia akan extra lagi rebate 2,000 lah. HRV V-Spec 10,000 tambah 2,000. Kalau yang ada 300cc degree camera, 6,000 lah rebate HRV V-Spec tambah dengan 2,000 H2H. So kita akan bagi commission you all. Untuk HRV sini ni rebate dia 6,000 tambah 2,000 H2H. Tengok situ. Orang ni CVE, VRS Petro, RS HEV 20,000, 16,000, 8,000 rebate. Tengok situ lah rebate berapa. Awak boleh baca sendiri Model CRV pun sama. Tengok berapa rebate. 7 tambah 2 H2H. Honda ke Honda. Dia ada extra rebate kalau ada kereta Honda atau motor Honda lagi. Tengok situ CRV apa yang tuan nak Boleh faham Alright, ni City, Honda City dia tak ada banyak lah. Dia ada yang VRS Petro, RSHV dia 16, 10,000. City Hatchback semua datang 6,000 dengan 2,000 H2H lagi. Honda ke Honda, 6,000 tambah 2,000 lagi. Be extra to you all untuk kereta Honda City Hatchback. Alright, ni Honda City. Tengok kanan sekali. Honda City yang kanan sekali HRV RS 11,900, 3365, 10,000 rebate. Extra lagi rebate. Saya bagi 2,000 yang warna merah tu. 1149 full loan 1277. Ni untuk kereta 1.5 City Okey, ni untuk rebate HRV tadi. Beberapa spek HRV RS kanan sekali. Dia 143. Insurans dia 4247. Rebate HQ itu bagi 13,000 rebate. Extra lagi 2,007. 2,007 90% full loan semua dari situ. Kiraan secara detail saya akan bagi pada tuan-tuan nanti So apa ni, maknanya kalau waktu terdekat beritahu kita, kita akan bagi rebate untuk you all. Ni untuk HRV 1.5. Itu yang merah tu adalah commission extra saya bagi pada you all. Alright, ni CRV 1.5 ataupun 2.0 pun ada. 2.0E dan 2.0 RS HEV. V-Spec tengah-tengah. V-Spec. So 10,000, 181,900, 4,895, 10,000 rebate. Kita tambah lagi 4,000. 4,000, 1,864 monthly payment anggaran untuk kereta CRV V-Spec. Tengoklah tu CRV mana tuan nak. Tuan beritahu kita. Kita bagi rebate extra untuk you all. Alright, yang ni yang penting tuan jangan submit pada essay lain pada waktu yang sama. Kalau ada, beritahu kita lah. Kena transparent, kena jujur orang kita. Jangan menipu, nanti susah kerja kita. Kan? So, ni untuk jangan suka-suka cancel lah. Nanti sakit kepala kita. Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Kalau anda kata you all memang tak boleh buat apa. Maknanya sebab yang amat kukuh. Macam kena buang kerja apa semua. Tu boleh cerita lah untuk cancel kan. Kalau boleh, kita nak teruskan orang kata bagi tuan keluar kereta lah. So, ni tinted discount voucher 500 free gift dia. Dashcam encoder atau reverse camera 4 atau car vacuum cleaner. Salah satu lah.
sharing lot dengan payung, which is semua angka betul-betul cash, no for all in rebate. Cancel dengan salesman lain jika ada deal lah dengan lain kan, dah sama. Ahmad Auto 2020 Telegram, tengok Telegram saya ataupun creatorahmad.com website saya. Handphone 0163333676. Jangan lupa follow kita, insyaAllah kita bagi the best offer you all. Untuk kereta Honda ni, mana offer tak ngam nanti, beritahu kita balik. InsyaAllah best offer to you all. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.